Lepas tu dia akan, bila masuk benda entry ni, dia tidak finalize, nanti ada auditor akan tengok balik lah benda ni. So kalau dan anda nyatakan waktu operasi, dan anda letakkan lagi lah apa yang ada kalau dalam kawasan anda tu, premis apa, parking kat mana ke kan. Kalau ada lah, dia tidak wajib, tapi kalau letak bagus lah ya. So itu perkara pertama, profile. Sofa boleh ikut ke sofa? Guys, ada soalan tak berbangkit dahulu sebelum saya menganjurkan kepada tempat lain? Kalau nak buat personal coaching, antara radius saya adalah Shah Alam, preferably Section 7 ataupun satu lagi di Bistari Jaya. Saya dua tempat ni lah. Tapi yang lain kalau nak, kena bayar saya punya apa tu? Petrol. Cik iklan. Salam Syekh. Azul. Allahu Akbar. Terima kasih. Ana jalan dulu eh. Nanti ente Itulah dia. masuk. Molek tu, molek dah. Okey. Baru jalan sikit-sikit. Pelan-pelan kayu. Bagi Santai. bagi faham-faham lah sahabat-sahabat kita ni lah. Okey, sekarang kita dah lalu di bahagian ni lah. Bahagian komponen. Profile kita dah settle. Reviews. Bila mana reviews ni adalah, inilah yang selalu paling penting sekali lah kalau setiap usahawan perlu gunakan. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.